Bumpang sekali emas dikecualikan daripada dikenakan SST. Begini, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dato' Johan Mahmud Amerika mengumumkan bahawa kerajaan Madani bersetuju untuk mengecualikan emas daripada cukai SST. Dah macam Trump lah, kejap ni kejap tu, mana satu dah. Persetujuan ini adalah disebabkan atas faktor-faktor bahawa emas merupakan salah satu komoditi yang telah menjadi budaya dalam kalangan Malaysia. Macam orang dengan apple hari tu, walaupun apple dengan orang ni tak ditanam di Malaysia, bukanlah sebenarnya makanan utama dekat orang Malaysia ni, tapi disebabkan apple dan orang dia telah menjadi satu pilihan utama rakyat Malaysia. Sama macam emas juga. So emas ni telah menjadi salah satu barang eksklusif yang mana orang-orang Malaysia ni kita menggunakan emas sebagai tempat simpanan, tempat peleburan, dan kita buat emas ni sebagai suatu barangan yang sesuai untuk dijadikan hadiah. Contoh kalau macam nak pergi meminang orang kan, kita gunakan emas. Nak bagi hadiah kepada mak ke, nak bagi hadiah kepada kawan ke kan, kita beri hadiah emas sebagai barangan eksklusif. Jadi mengambil faktor-faktor tersebut, katanya untuk tidak membebankan lagi rakyat Malaysia, jadi kerajaan Madani telah bersetuju untuk mengecualikan emas daripada cukai SST yang akan dikenakan pada 1 Julai hari ini. Jadi selepas ni guys, jangan relax. Kalau korang nak pergi beli barang kemas ke, beli barang emas kat mana-mana kedai sekarang ni, dia tidak akan dikenakan cukai. Sekejap, jika anda ingin mula menyimpan emas di bawah bimbingan kami, yang pasti simpanan emas anda dilindungi atau syariah dan boleh bermula dengan modal yang sangat-sangat rendah, boleh tekan button follow, like, komen dan save video ini. Kemudian boleh isi form di link di bio yang disediakan. Ingat, simpan emas tidak menjadikan kita kaya, tapi kekayaan boleh dipelihara dengan adanya simpanan emas.